itu siasah syariah? Siasah bawa masuk mentadbir, manakala syariah bawa masuk menjelaskan sesuatu perkara mengikut undang-undang. Siasah syariah menurut syarak merupakan satu disiplin ilmu yang membincangkan urusan pentadbiran dan pemerintahan mengenai hal negara dan hal kehidupan mengikut syarak. Menurut Abdul Wahab Al-Kalab, siasah syariah bermaksud satu ilmu yang membincangkan berkaitan dengan urusan pentadbiran sesebuah kerajaan Islam yang terdiri daripada undang-undang yang berasaskan sistem-sistem asas Islam atau mentadbir urusan secara umum Daulah Islamiyah mengikut cara yang membawa manusia kepada kebaikan dan mengelakkan mereka daripada kemudaratan tanpa melanggar sempadan syarak serta perkara-perkara asas kuliah walaupun terdapat perkara yang tidak disepakati ulama mujtahidin. Syariah wujud sebagai salah satu ruang kepada kelangsungan agama Islam dan kehidupan generasi manusia berlandaskan maqasid syariah. So, apa tu maqasid syariah? Maqasid syariah baru maksud matlamat ataupun tujuan, manakala syariah baru maksud undang-undang Islam. Maqasid syariah dari segi istilah menunjukkan Allah menurunkan syariat Islam kepada manusia bagi menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan juga harta. Justeru, syariat Islam tidak dapat ditegakkan dan dijalankan dalam kehidupan manusia melainkan dengan kuasa pemerintahan, terutamanya dalam melaksanakan undang-undang dan juga menjaga aspek kehidupan manusia. Dengan siasat syariah dalam kehidupan bernegara ialah jaminan kebebasan beragama. Islam sangat menghormati kebebasan berakidah oleh manusia sejagat. Umat Islam tidak boleh memaksa orang bukan Islam untuk memeluk Islam, tetapi boleh menggesa melalui pendekatan dakwah secara berhikmah dengan cara yang terbaik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama kerana sesungguhnya telah nyata Islam daripada kekufuran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ini juga telah menegaskan bahawa kebebasan sebenar ialah kebebasan berpandukan kebenaran. Dalam isu rasuah ini, umat Islam perlulah menggunakan kebebasan mereka untuk menolak kejahatan dan menegakkan keadilan dan tidak boleh mengikut hawa nafsu semata-mata. Ini selaras dengan matlamat siasat syariah yang di mana kita perlulah menjaga keadilan negara dan menjaga kemaslahatan umat. Ni ada urusan apa ni? Saya ada urusan Islam tadi. Urusan apa tu? Oh, okey boleh. Tunggu. Boleh duduk Jadi ni berkaitan dengan projek urusan rumah tu. Macam saya lambat sikit, tapi saya nak kena minta tolong Datuk untuk percepatkan proses rumah. Oh, macam gitu. InsyaAllah saya akan cuba untuk mempercepatkan. Saya akan cuba jalankan projek ni dalam masa bulan depan akan saya cuba untuk siapkan projek ni. Terima kasih Datuk. Ya, sama-sama. Semoga projek ni dapat diberdayakan ya. Rasuah yang semakin berleluasa menafikan keadilan kerana hanya memberikan kelebihan kepada golongan tertentu melalui jalan yang batil. Ini sudah tentu bertentangan dengan prinsip siasat syariah dan pemerintah hendaklah mengambil langkah-langkah tertentu bagi mencegah gejala ini. Seterusnya ialah menegakkan keadilan. Siasat syariah amat menegakkan prinsip keadilan iaitu al-adlu sebagai tunjang pemerintahan. Unsur keadilan mesti diikat dengan konsep akidah dan ketauhidan Allah serta tugas manusia sebagai khalifah Allah untuk membendung kegiatan yang haram dan tidak mematuhi syariah. Islam mengiktirafkan kebebasan untuk memiliki harta sebagai hak asasi individu dalam memiliki harta. Akan tetapi, ianya bukan bersifat secara mutlak. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi agar tidak melanggar syariat Islam. Antara amalan yang melanggar syariat Islam ialah amalan rasuah. Amalan rasuah adalah bertentangan dengan syariat Islam kerana ianya datang daripada sumber yang tidak sah dan juga mampu untuk menjejaskan individu yang lebih berhak ke atas harta tersebut. Selain itu, rasuah juga membawa keburukan kepada sosial dan merosak kestabilan ekonomi. Oleh itu, Islam sangat menegaskan bahawa dalam kebebasan memiliki harta ini perlu dibawa dengan nilai amanah, bertanggungjawab dan berintegriti dalam sesuatu harta agar harta tersebut memberi keberkatan dan manfaat kepada seluruh umat manusia. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullah ala rashi wal murtashi." Bermaksud, laknat Allah ke atas pemberi rasuah dan penerima rasuah. Daripada hadis ini menjelaskan bahawa Islam menolak sekeras-kerasnya segala jalan dalam memiliki harta secara tidak sah seperti rasuah. Dalam memiliki harta perlulah dicari melalui jalan yang benar dan tidak menzalimi orang lain. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang bertanggungjawab perlulah menolak sekeras-kerasnya terhadap rasuah dan dalam memiliki harta perlulah mencari jalan yang benar dan tidak sesekali terpesong dalam mengambil jalan yang salah.
Secara keseluruhannya, siasat syariah menekankan prinsip keadilan, amanah dan tanggungjawab dalam urusan pentadbiran negara. Matlamatnya ialah memastikan kesejahteraan rakyat serta menegakkan hukum Allah dalam setiap aspek pemerintahan. Dalam konteks kehidupan bernegara, penghayatan terhadap konsep siasat syariah amat penting bagi membendung gejala rasuah yang merosakkan integriti pemimpin dan sistem pentadbiran. Apabila nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan ketakwaan dijadikan asas pemerintahan, maka negara akan terpelihara daripada penyelewengan serta mampu mencapai kestabilan dan keberkatan. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.